Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay dan saya Fatona. Okey, hari ni nak continue semula kita punya projek untuk kebun dapur. Hari ni 5 April. Sudah 6 hari dah bergaya. So, selamat Hari Raya buat korang semua. Minta maaf lebih kurang saya sebab buat video ialah guna handphone je kan. Lepas tu kejap ada, kejap tak ada kan. Minta maaf pada korang semua yang selama ni mengikuti saya dan saya tak main-main dalam membuat video ni kan. So insyaAllah doakan supaya akan datang terus membuat video berkongsi dengan korang tentang kebun dapur saya. Walaupun setakat ni saya hanya mampu untuk berkongsi tentang tanaman dan kebun dapur. Itulah, banyak lagi benda lah yang boleh dikongsi tapi saya tak sampai lagi hati tu kan. So sebabnya kebun dapur ni lebih peribadi pada saya sebab dia bukan sekadar aktiviti menanam, tapi dia juga untuk seimbangkan kesihatan fizikal, untuk seimbangkan kesihatan mental, untuk di mana saya secara peribadi mencurahkan idea dan secara sendiri mempraktikkan sesuatu ilmu ataupun sesuatu idea yang saya ada, macam tu. Lebih pada betul-betul saya macam tu kan. Selain daripada aktiviti rutin lain kat rumah, sebagai isteri, sebagai tukang jahit, sebagai tukang masak kan, macam tu. Itulah, dan sebagai tukang gunting rambut. So dan setakat ni yang saya berani untuk kongsi dengan korang sebagai tukang kebun dapur je kan. Harap korang terima lah benda ni. Dan moga raya korang meriah, gembira, moga semua sihat-sihat, semua berjalan lancar. Dan walaupun kita mungkin ada yang sedih dalam kita punya raya, dalam mungkin ada yang dah tak ada, kita tak sempat nak jumpa, kita dah tak merasa, kita dah hilang dah peluang-peluang tu. Moga akan datang kita lebih menghargai apa yang kita ada sekarang dan kita lebih positif dan betul-betul menikmati saat kita sekarang. Jangan terus nanti kita anak dah besar, tak sempat nak tengok, tak sempat nak kenal anak kita kan. Tahu-tahu dah tak boleh nak kawal. Orang tua kita tahu-tahu dah tak ada, tak sempat kita nak jenguk, tak sempat kita nak tanya khabar, tak sempat kita nak minta maaf kan, apa semua macam tu. So walaupun kita dah dalam keadaan raya, so akan datang jangan lepaskan peluang untuk hargai akan datang kan. Bukan sekadar untuk bukan hanya semata kita kena berkorban, tak. Kena fikir bila kita minta maaf tu maksudnya kita juga melepaskan beban daripada badan kita, daripada jiwa kita, daripada mental kita. Dan kita memaafkan orang tu pun juga melepaskan beban. So jangan heret banyak-banyak sangat beban marah, beban sakit hati, beban sakit mata, beban sakit telinga, beban sakit otak tu jangan simpan lama-lama kat badan kita. Lepaskan. Sebab benda tu pun akan efek pada kesihatan kita, yang mana kita akan jadi sakit yang tak tahu apa sebab dia. Sakit yang tiba-tiba jadi macam tak mustahil untuk kita alami tapi kita kena. Macam tu. Sebabnya marah, sedih itu bagi saya lah yang saya faham, marah tu dosa, sedih tu dosa, ketawa sangat beria pun dosa kan. Kita kena ada kawal. Kita boleh gembira tapi jangan terlalu show off. Kita boleh sedih, jangan terlalu tenggelam. Kita boleh marah, jangan terlalu membakar. Macam tu kan. Moga kata-kata ini juga menjadi nasihat buat diri saya dan buat korang semua. Okay, jom. Stop untuk semua apa tu kata-kata yang itu kan. So kita teruskan dengan kebun dapur. So semangat. Okay, jom. Okey, ni wajah kebun dapur pada hari ini 5 April. So memang dah tak rupa kebun dapur, pagar dah banyak runtuh.
Pokok dah banyak mati, tapi masih juga ada pokok yang masih ada. Okay. So hari ni, untuk plan hari ni, saya nak kemaskan area depan ni sahaja dulu. Saya nak plan untuk diorang dulu, sebesar ni dulu. Dengan nak settlekan pokok moringa ni. So, ni pokok avocado ni saya dah botakkan keseluruhannya. Hari tu saya dah cantas. Saya dah trim dia punya dah cantas lah bagi rendah. Lepas tu dia dah tumbuh tunas dan saya botakkan lah semua daun dia. Supaya fokus pada tunas tu lah. Okay, diorang dah bertunas dah ni. Sekejap. Diorang dah bertunas dah. Sibuk dia nak melekat ada weh. Dah ada tunas. Dah ada tunas dah. Okay, pakat semua dah ada tunas. So, kita botakkan lah biar dia fokus. So, slide dia punya daun tu semua saya campak kat bawah je. Saya memang semata-mata sekejap-sekejap je sebelum ni. Belum betul-betul fokus. Okay. So, hari ni kita nak fokus. Okay, jom. Softly to the leaving, I see a flame inside me, shining on the speeds of mine. My soul was weakening. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you. And it's not some reverie. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be forever. I used to have low self-esteem, thoughts stung like bullets in the breeze. Sing a song I've never heard, something so sweet. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not some reverie. I'll lay down in your arms, and that's where I wanna be. Anger in the eyes, alone at home with no supplies. I froze all my old dreams. Let's give the past where it belongs, and I said what is to go. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you. It is not some reverie. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you. It is not some reverie. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be forever.
so we can try again. Likes may blind you, the crowd is hungry to taste your body. We all know this world is full of mistakes. A free mind takes you higher. Learn your fake post, honey, you're crying. Feel the wisdom floating over your hands, and I feel alright when I see you and I coming together to another dimension. We can improve our lives. There will be no mistake in love, right? Do we all have to grind before we reach the clean ascension? Learning from the ups and downs. It's not an easy way to grow, but it's the best way to go. Oh, come on. Hey you, don't fall in this hurricane. I know, there is hope in your hand. Move on, it's just the beginning, my friend. Be strong, so we can try again. Lights may blind you, the crowd is hungry to taste your body. We all know this world is full of mistakes. A free mind takes you higher. Not on your fake post, honey, you're crying. Feel the wisdom floating over your hands, and I feel alright when I see you and I coming together to another dimension. We can improve our lives. There will be no mistake. Okay, tu je dulu setakat ni kerja-kerja kebun. Sebabnya dah lama kan, jadi kita nak warming up semula tu. Kita punya stamina tu dah tak berapa nak support kan. Kita nak kena sikit-sikit lah. Tapi rasa dah banyak dah ni sebab dah togel 2 pokok kan. Pokok moringa. Sebab saya tak berapa nak makan, jadi pokok tu dia membesar dengan bermaharaja lelanya kan. Tapi bagus juga sebab dia bagi teduh kat pokok-pokok lain. Tapi itulah, bila dia dah banyak sangat dia mengganggu kan. Dia punya akar dia lah. Bila kita tak kontrol atas, bawah dia akan munah pula kan. Pokok-pokok yang kita tanam kat tanah belah bawah akan terganggu dengan akar dia bila kita biarkan akar dia pokok terlalu besar lah kan. Walaupun dia ada manfaat dia juga, tapi dia ada bad side dia juga kan. So kita nak kena kontrol lah bahagian tu. Selain bagi nampak kemas sikit, lepas tu biar nampak lah mana yang kita boleh buat kan. Macam tu, biar nampak sikit cerah matahari tu kan. Sebabnya banyak sangat rumput kat bawah ni. Kalau boleh saya nak biar diorang kena matahari, biar kena panas sikit lah. Biar diorang layu sikit ke macam mana ke, biar mana-mana yang saya dah cabut tu, rumput-rumput yang saya dah cabut tu, diorang cepat kering dan cepat mati lah. Sebab rumput ni boleh tahan, diorang memang power gila lah. Diorang punya kemampuan untuk bertahan hidup tu sangat tinggi kan. So lepas tu pula kan, kalau korang perasan, saya ada pasang sarang telur tu saya bakar supaya ada nyamuk-nyamuk tu tak ganggu saya sama buat kerja kan. Tapi asap tu pula mengganggu saya kan. Jadi efeknya sekarang ni saya sakit kepala. So saya tak boleh nak teruskan lah kerja-kerja kebun dengan semakin panasnya kan. Tapi alhamdulillah lah, jadi dia nyamuk tak mengganggu kalau asap tak ada kan. Tapi asap tu pun mengganggu saya kan. Itulah, dia ada pro dan kontra dekat situ. Tapi mungkin sebab yalah saya bukannya suka dengan asap kan. Tapi bila kita terlalu lama dengan asap tu, dia jadi efek kat kita tu power lah macam tu kan. So setakat ni dulu. Moga korang yang sama-sama berkebun juga, moga korang dipermudahkan segala urusan. Dan jumpa lagi dalam video yang akan datang, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum, bye.